Tapi di hujung-hujungnya tu dalam kesedaran bahawa ruh lah yang berbuat. Ruh tu daripada mana? Ruh tu daripada Allah. Pentajaliannya dalam ruh tu ada 7 sifat ma'ani pada ruh tu. Sifat-sifat tu lah yang berbuat. Dan sifat-sifat tu adalah sifat Allah. Dia berhenti dekat situ hujung dia. Pergi kepada hari ini, Allah SWT makan musyahadah. Lepas murakabah, musyahadah. Murakabah adalah, maknanya murakabah adalah di sebelah pihak makhluk. Makhluk merasakan bahawa Allah melihat dia, Allah memandang dia, Allah memantau dia, Allah menjadi saksi pada dirinya. Di mana murakabah. Tapi atas di makam musyahadah ni yang mana bukan lagi makhluk melihat, tetapi dia boleh bukan lagi makhluk merasakan Allah melihat dia. Di makam musyahadah ni dia menyaksikan, mensyahadahkan Allah. Dia menyaksikan Allah, mensyahadahkan. Jadi makam musyahadah ni dalam buku kitab ni kata makam musyahadah adalah menyaksikan wujud kezahiran Allah pada diri insan. Bahawa tidak ada yang wujud pada alam dan pada diri ini melainkan Allah yang wujud semata-mata. Jadi di makam musyahadah ni maknanya dia menyaksikan bahawa wujud zahir kezahiran Allah pada diri insan. Pada insan tu adalah kezahiran, kenyataan Allah. Dan tidak ada yang wujud dekat alam, pada alam ni, pada dirinya, melainkan Allah yang wujud semata-mata. Maksudnya di sini dia melihat bahawa penzahiran Allah pada insan dan juga pada seluruh alam ni adalah yang wujud hanya Allah semata-mata. Seorang abid yang mendirikan ibadah solat pada makam musyahadah, dia wajib melihat dan menyaksikan Allah pada dirinya sehingga Tuhan yang ia sembah betul-betul zahir dan nyata. Inilah agaknya yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abu Talib karamallahu wajhah, la na'budu rabbana lam yara. Imam Ali bin Abu Talib karamallahu wajhu mengatakan la na'budu rabbana lam yara. Kami tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kami lihat. Ini fahaman bahawa Tuhan yang disembah itu betul-betul kita lihat dan kita saksikan akan wujud dirinya. Dan bagaimana mungkin seorang abid menyembah Tuhan namun Tuhannya tidak terlihat oleh mata zahir dan mata batin? Faham tak dekat sini? Ya. Makam musyahadah. Makam musyahadah itu makam menyaksikan kezahiran Allah, melihat sesuatu tu di luarnya dan juga pada dirinya.